bangkit yang tak tahu apa, dia akan tanya, kita pergi mana ni? Kita jadi apa? Lah ni hari apa? Ni peristiwa apa? Kita nak ke mana? Soalan, dia tak tahu apa. Dia tanya. Kumpulan kedua, ada binatang tunggangan, naik binatang tunggangan, pergi ke mahsyar, geng VIP. Waktu kita naik binatang tunggangan tu, kanan kiri kita akan lalu orang. Ketika itulah ayat Quran, Allah Jalla Jalaluh bagi tahu kita akan jumpa orang yang kita kenal. Mungkin waktu tu. Lalu Allah rakamkan peristiwa itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di hari mahsyar itu, satu orang dia akan lari daripada saudara dia sendiri, abang kandung dia, adik kandung dia, kakak dan adik perempuan dia, lari. Wa ummihi wa abi. Dia nampak ayah dia, nampak ayah. Dia kenal tu ayah dia, tidak bertegur sapa. Wa sahibatihi wa bani. Dia nampak pasangan dia nampak anak-anak dia yang dia sayang, tapi dia takkan bertegur. Anak-anak dia takkan bertegur, panggil dia takkan. Kenapa wahai Allah? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Itu kan ayat Quran, ayat mahsyar lah tu. Tapi kita tak baca Quran. Ayat mahsyar Ustaz, ratusan ayat mahsyar Allah cerita dalam Quran, kita tak baca. Rugi kita, banyak masa kita rugi. Allah Ta'ala jawab dalam Quran, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua orang apabila sampai di mahsyar, melihat letusan api Jahannam naik sampai ke atas, yang meletup tu dia naik, dia tembak api sampai ke atas. Penduduk mahsyar semua tengok. Tu yang meletup tembak naik ke atas, yang dalam tu. Waktu tu kita nak kata ganti tempat mak ayah kita, kita nak kata tak apa mak, cek ganti mak, cek terjun tak apa, mak selamat dah. Tiap-tiap orang akan membelakangkan ahli keluarga dia waktu tu, setiap orang. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim kekasih Allah, tahu apa jawapan dia? Dia kata nafsi, nafsi. Hari ini diri aku, selamat diri masing-masing hari ini. Nafsi, nafsi. Sebab hari ini kemuncak murka Allah, kata Nabi Ibrahim. Pergi dekat Nabi Isa, jawapan yang sama, nafsi, nafsi. Ingat ayat tu. Para Rasul akan sebut ayat tu. Kalau Rasul sebut ayat tu, kita hak subuh tak berapa nak jaga. Kalau gerak jaga, tak gerak tak jaga. Kalau gerak pun tak jaga, ada juga. Kita nak duduk tang mana, apa jawapan kita ketika itu. Dan Nabi sebut, kumpulan ketiga di mahsyar, kumpulan paling celaka sekali. Apa dia tuan-tuan? Mereka bangkit di mahsyar, menuju ke mahsyar, yamshuna ala wujuhihim, berjalan dengan muka. Kaki dua duduk di atas, muka duduk di bawah. Hentak muka ke tanah untuk bergerak ke mahsyar. Sahabat tanya, ya Rasulullah. Sahabat tanya Nabi. Nabi cerita, hadis ni sahih. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana berjalan dengan muka? Nabi tanya, siapa yang bagi kita berjalan dengan kaki dulu di dunia? Allah. Allah jugalah yang akan bagi orang-orang kafir, munafik, fasik berjalan dengan muka mereka. Muka hentak. Sakit ke? Kita berjalan 100 km, tak payah pakai slipper. Jadi apa kaki? Luka, melecet. Itu kaki. Kalau muka, hentak muka. Pilah berjalan berapa ribu kilometer. Wallahu'alam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni dunia. Dunia masih ada ruang. Ni peluang. Ni peluang kita. Mula hari ni. Yang tak solat, mula hari ni.